Waktu Perang Dingin, ada satu konflik dalam hutan tebal Asia Tenggara. Kedengarannya macam Perang Vietnam kan? Tapi yang ini, keputusannya sangat berbeza. Hari ini, kita nak tengok macam mana British berjaya tewaskan pemberontakan komunis di Tanah Melayu. Ini satu kemenangan yang boleh kata jarang sangat dicapai oleh kuasa barat pada zaman tu. Okey, jom kita mulakan terus. Persoalan utamanya mudah je. Kenapa dua perang hutan ni yang nampak macam sama je lawan komunis, tapi hasilnya jauh berbeza? Kat Vietnam, Amerika Syarikat kalah teruk. Tapi kat Tanah Melayu, British pula yang menang. Apa rahsia dia sebenarnya? Dan yang menariknya, benda ni tak pernah pun dipanggil perang. Kenapa agaknya? Puncanya bukan soal strategi tentera, tapi soal duit. Bila diisytiharkan sebagai darurat, syarikat-syarikat insurans kena bayar pampasan untuk semua kerosakan kad ledang getah dan lombong biji timah milik British. Bijak kan dari segi ekonomi? Okey, jom kita patah balik sikit. Kita tengok macam mana semua ni bermula sejurus je lepas Perang Dunia Kedua tamat. Dekat sinilah ceritanya jadi ironik. Cuba bayangkan, masa Perang Dunia Kedua, British yang bagi senjata dan latihan kat gerila komunis pimpinan Chin Peng untuk lawan Jepun. Siap bagi pingat lagi dekat Chin Peng. Tapi, beberapa tahun je lepas tu, kawan baik ni tiba-tiba jadi musuh nombor satu. Dan teka apa? Diorang guna senjata yang British bagi tu untuk serang British balik. Tapi kan, kunci utama dia kat sini. Kekuatan sebenar komunis ni sebenarnya bukan sebab senjata diorang dalam hutan tu. Bukan. Kekuatan diorang datang dari sumber lain. Kekuatan diorang datang dari kampung-kampung, terutamanya dari sokongan penduduk setinggan Cina yang duduk kat pinggir hutan. Dan ini semua berpunca dari satu kesilapan besar pihak British. Diorang tak bagi kerakyatan kat ratusan ribu orang ni. Jadi bila rasa terpinggir, komuniti inilah yang jadi pembekal. Diorang bagi makanan, bagi maklumat risikan, bagi rekrut baru. Pendek kata, diorang ni ibarat talian hayat untuk pemberontak komunis. Jadi, British pun mula sedar. Diorang ni bukan setakat lawan askar dalam hutan. Oh tak. Diorang sebenarnya tengah lawan satu idea yang dah merebak kat kampung-kampung. Dan untuk lawan benda ni, diorang perlukan satu strategi yang betul-betul radikal. Maka muncullah langkah strategik besar yang pertama yang kita kenali sebagai Rancangan Briggs. Dalang di sebalik rancangan ni ialah Lieutenant General Sir Harold Briggs, seorang veteran yang banyak pengalaman masa kempen di Burma. Dan betapa drastiknya rancangan ni? Cuba bayangkan nombor ni, 400,000 orang. Ya, hampir 1,5 juta penduduk dipindahkan secara paksa ke penempatan baru yang dikawal dengan sangat ketat. Konsep kampung baru ni macam serampang dua mata. Yelah, dari satu sudut memang ada kebaikan. Ada akses air paip, sekolah, klinik. Tapi realitinya tempat ni macam penjara. Dikelilingi pagar kawat berduri, ada pengawal bersenjata kat pintu masuk. Walaupun kontroversi, rancangan ni memang berjaya. Ia betul-betul potong talian hayat pemberontak dari sumber makanan dan rekrut diorang. Tapi, masa rancangan ni baru nak nampak hasil, tiba-tiba malapetaka melanda. Pesuruhjaya tinggi British, Sir Henry Gurney, kena bunuh dalam satu serangan hendap. Pada masa yang hampir sama, General Briggs terpaksa bersara sebab sakit. Bayangkan, dalam sekelip mata, British hilang ketua sivil dan ketua tentera diorang. Keadaan jadi kelam kabut. Jadi, apa tindak balas London? Perdana Menteri masa tu, Winston Churchill, buat satu keputusan yang sangat berani. Dia lantik seorang je untuk pegang semua kuasa, baik sivil, baik tentera. Namanya General Sir Gerald Templer. Misi dia satu je, pusing balik keadaan darurat ni 180 darjah. Dan falsafah Templer ni, ia terungkap dalam satu frasa yang dia sendiri cipta dan jadi terkenal dalam sejarah ketenteraan. Memenangi hati dan minda. Dia tahu, perang ni takkan boleh menang dengan hantar lebih banyak askar dan peluru semata-mata. Jawapannya ada kat tempat lain. Jadi, apa yang Templer buat sebenarnya? Rancangan dia bukan pasal tentera sangat, tapi lebih kepada kempen politik dan sosial. Mula-mula dia bina balik kepercayaan, letak polis kat kampung, lantik pegawai Cina. Lepas tu, dia bagi kuasa kat orang tempatan, wujudkan pengawal kampung. Yang ketiga, dan ini sangat penting, dia tukar polisi lama dan tawarkan kerakyatan penuh kat penduduk Cina. Dan yang paling power, dia bagi janji kemerdekaan. Ini tawaran yang komunis tak boleh lawan. Dan hasilnya, kita boleh nampak dengan jelas. Tengok data ni.
Pada Jun 1951, askar Gurkha cuma dapat 2 je maklumat dari orang awam. Sikit sangat kan? Tapi setahun lepas tu, bila strategi Templar dah berjalan, nombor tu melompat naik ke 65 maklumat sebulan. Ini bukti jelas orang ramai dah mula percaya pada kerajaan. Bila dah banyak maklumat, apa jadi kat medan perang? Tengok ni. Pada tahun 1950, ada lebih 500 serangan sebulan. Tapi menjelang 1953, nombor tu jatuh mendadak. Tinggal 100 je sebulan. Nampak tak? Pemberontak dah makin lemah sebab talian hayat diorang, sokongan dan risikan dah kena potong. Jadi, apa kesudahan semua ni? Dan berapa sebenarnya harga yang perlu dibayar untuk kemenangan yang susah payah ni? Matlamat politik utama British akhirnya tercapai. Pada tahun 1957, Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. 3 tahun kemudian, darurat pun diisytiharkan tamat secara rasmi. Dan akhirnya pada 1963, Malaysia pun terbentuk, sebuah negara yang stabil dan makmur. Tapi, jangan kita lupa, kemenangan ni ada harganya. Seramai 1,442 tentera British terkorban. Nak bagi perspektif sikit, nombor ni sebenarnya lebih tinggi kalau kita gabungkan jumlah kematian tentera British dalam Perang Falklands, Iraq dan Afghanistan. Dan ini tak termasuk lagi ribuan nyawa tentera Melaya dan Commonwealth yang lain. Jadi, kalau nak simpulkan kenapa strategi ini berjaya, inilah jawapan dia. Kemenangan ni bukan sebab senjata. Ia berjaya sebab pihak British, terutamanya di bawah Templar, bagi satu tawaran yang jauh lebih baik. Diorang tawarkan jalan menuju kemerdekaan, kerakyatan dan kemakmuran. Satu masa depan yang komunis tak mampu tandingi. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk difikirkan. Kalau formula kemenangan ni nampak begitu jelas di Tanah Melayu, kenapa ia sangat jarang berjaya ditiru dalam konflik-konflik lain di serata dunia?